Hari tu ada yang tanya macam mana nak buat sambal lada dengan nasi ayam. Dia share resipi satu set lah, senang kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat nasi ayam Hainan. Lagi sedap dari kedai. Resipi ni senang sangat, yang baru belajar masak pun boleh buat. Caranya mudah saja. Panaskan air, masukkan daun bawang, 4 iris halia dan 6 ulas bawang putih yang telah diketuk. Okey, lepas tu ambil seekor ayam, kita nak trim bahagian ni, jangan buang, simpan lemak dan kulit ni, kejap lagi kita nak guna. Garamkan bahagian dalam rongga ayam ni, kemudian masukkan dalam periuk dan biarkan masak dengan api yang perlahan selama 45 minit. Ambil kulit ayam tadi, kita nak panaskan dia sampai keluar minyak macam ni. Patutnya buat dalam frying pan, terus senang nak menumis. Kepala ni jam juga kadang-kadang. Okey, cairkan 2 sudu besar margarin. Kita nak tumiskan 6 ulas bawang putih, 3 iris halia dan daun bawang sampai agak-agak dah layu daun bawang tu. Bolehlah masukkan 4 pot nasi yang telah dibasuh bersih. Tumis dalam 1 minit. Lepas tu bolehlah masukkan dalam periuk nasi. Untuk nasi dia tak guna air biasa, dia guna stok air rebusan ayam. Lebihkan sedikit sukatan stok ayam tu jadi 4,5 pot. Letak daun pandan, sebut pati ayam dan juga sedikit garam. Kacau rata. Lepas tu bolehlah onkan periuk nasi. Siap dah nasi ayam kita. Wangi semerbak bau dia. Mana ayam kita tadi? Boleh angkat ayam ni masuk dalam bekas berisi air dan ais. Lumurkan ayam dengan minyak bijan. Dia lupa nak record. Potongkan dan bolehlah hidang bersama nasi ayam kita. Untuk kicap nasi ayam pula, campurkan 4 sudu besar kicap cair dan 4 sudu besar kicap pekat. Letakkan juga kicap lemak manis cendera hati, 1 sudu besar minyak bijan dan juga stok air rebusan ayam kita tadi dalam 2 sendok macam tu. Kacau rata dan bolehlah tuang atas ayam. Siap dah nasi ayam Hainan kita. Makan pula dengan sambal lada bawang putih tu. Masya Allah sedapnya. Memang tak beli kedai dah. Tak susah pun, senang je buat dia. Ambil 6 ulas bawang putih, 3 iris halia, 8 batang cili besar, 2 batang cili padi. Masukkan sedikit stok ayam, garam, gula dan cuka. Kita nak kisarkan ke semua bahan ni. Ni nak makan terus boleh, tapi kalau nak sos tahan lama, tak mudah basi, hidupkan sekejap, siap untuk dihidang. Nasi ayam Hainan ni mesti nak ada sos halia daun bawang, betul tak? Barulah sedap dia sampai ke bulan. Mudah je, ambil dalam 3 inci halia, tumbuk halus, masukkan irisan daun bawang, garam dan minyak bijan. Lepas tu curahkan minyak panas dekat dalam tu. Gaul rata, siap dah sos halia daun bawang kita. Ni kalau makan dekat kedai dapat sikit je. Kat rumah ni ambil lah banyak mana yang korang nak. Memang puas hati. Mana yang baru nak belajar masak, boleh cuba resipi ni. Confirm jadi. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.